So hi guys, welcome back to channel Kinardi. Guess what? Untuk episod kali ni aku nak share dengan korang hotel yang aku duduk dekat Pak Bara Satun. Hotel ni amat menarik lah bagi aku sebab walaupun dia last minute punya plan, ada hotel ni je yang kosong, tapi alhamdulillah hotel ni among the best lah. Okay, so jom kita tengok apa boleh buat kat hotel ni and apa yang ada lah dekat hotel ni. Alright, here we go. Hi. Yeah. Yes, my name. The room you book is superior twin bed. Double bed. Double bed. And that already include breakfast. Breakfast Okay. tomorrow 7 until 10. So, okay. To be strong again. I see. You have a 2 bed? Already full. Oh, already full. Okay, okay. Sorry. And can I have telephone number here and inside here? Do you need deposit? Yes, 1,000 in cash. This smoking or not smoking room? Non-smoking. Non-smoking. Yeah, and I will show smoking area. Okay. Swimming pool, what time? Until 9 p.m. at 9 night. p.m. at night. Wow, you can 1,000, right? 1,000. Okay. Then inside restaurant before 7 p.m. Okay. So nice. A new hotel. It's a new. 2 years already. Oh, because I come here 2023 for the Saturn Bike Week. Already. Oh. We have the pack to buy Saturn Bike Week. Oh. This year. This year I do not have. don't have. Oh, I see. This one. Okay. Thank you very much. Water on table and tea coffee is free of charge for Yeah. another day more. Oh, I see. Assalamualaikum dan selamat petang pagi. Tengoklah aku alert ni pukul berapa kan. Okay, macam korang tahu aku sekarang dekat Pak Bara. Dan hotel yang aku ambil ni antara hotel yang mewah lah untuk aku sebab aku jarang lah duduk hotel mewah ni tanpa family. Selalu dengan kawan memang duduk hotel budget tu. Okay, cuma sebabkan last minute plan, hotel budget yang aku selalu duduk tu dah full. Okay, nak tak nak sebabkan kami berteringat ni kolam bagai ni lah hotel yang ada. Okay, hotel yang nama InBlock, memang famous lah dekat TikTok. So ni lah bilik yang aku ambil. Bilik double superior apa dah aku lupa. Nanti aku tulis lah. Alright, bila saya masuk ni almari dia. Ni dia punya apa, mini pantry lah. Okay, masak air. Dia kata Nescafe free, tapi nak restock kena bayar. Amboi, patut boleh adjust dengan housekeeping. Lepas tu macam biasalah, air dia bagi 2, yang lain tu kena bayar rasa. So ni member aku. Tengok katil 2 pun habis. So ni yang best lah. Bila buka-buka kau tengok view dah. So insyaAllah petang ni atau malam ni kami nak mandi. Cuma bilik bawah tak ada privacy lah walaupun ada kolam. Awak atas ni tengok. Kat belakang tu ada mini golf guys. Nampak tak sini? Aku tak nampak. Kau nampak apa? So ini ada mini bathtub. Mini bathtub lah. Bathtub elok lah. Okay, tandas boleh access 2 tempat. Masuk ke situ boleh, masuk ke sini boleh. Kita try masuk dalam. Rabbit. Habis sweet tu. Rabbit. Wait, duit. So ni tandas dia. Tandas nala ni besar. Nak tidur bawah boleh. Okay, ini tandas duduk. InsyaAllah. Dan ni muka aku yang penat. 5 jam, 6 jam. Alright. So ni macam aku cakap tadi lah. Boleh keluar. Okay, aku nak mandi, nak rest, nak baring, nak solat. Tu kita tengok lah sambung lagi boleh buat apa. Alright, macam biasa. Belum habis. Next clip. Nanti ada next clip. 1 hour later. So ni bilik. Mana Muhammad? Hilang. So ni bilik kami. Dari atas nampak. Tu selak aku. Right. So ni belah belakang. Belah belakang bolehlah jalan-jalan. Dia ada ruang kanak-kanak. So belah belakang ada macam padang golf. Smart ke lah, dia macam padang golf tapi tak boleh main, tak ada par pun, tak ada lubang.
Ada buat lubang. Amboi. Amboi. Member mango dulu. So ni pandangan outdoor. Esok kita breakfast kat sini. Benda mancing apa? The next day. Hai gang, Assalamualaikum. Selamat pagi. Day 2 dekat Thailand. Okay, masih di Satun. Panas tu. Dah kat kamera. Baru pukul 7.30 tengok. Bunyilah cerah. Okay, masa kat Thailand ni dia sejam awal pada Malaysia. Actually kalau GMT asal Malaysia pun macam tu kok. Kan kita ubah GMT kita kan. So pagi ni hari kedua ni kita nak pergi breakfast. Okay, hotel ni include breakfast. Kita tengoklah apa kita nak makan. Right, here we go. So malam semalam hujan lebat gila-gila. Pukul 2 tu memang lebat betul hujan. Aku sampai slow aircon, slow kau-kau punya sejuk. Okay. Okay, report breakfast ni. Dojo. Ambil je, jangan tunjuk tu. Video call tinggi aku aja tu saya puasa. Ayam. Tom yum. Kot lah. Ini lebih bagus ke tom yum dah. Ini lebih macam mana? Kalau ni ada. Benda lampu dah lagi. Benda dah bayar makan. So basically ini yang aku ambil ni, okay. Nasi putih ni macam tom yum dah, tak rasa je. Kita goreng. Of course roti. And ni set omelette kena minta. Sebab kan dah penuh ni, kita kena custom balik. Dia semua am ni pasal. Ha? Tak. Dekat lah buat custom ni. Baik aku nak buat. Dah custom tak lawa. Okay, thank you. So let's go breakfast day 2. Bismillah. Day 2. Day 1 semalam breakfast sandwich Minimat ada. Tu apa agak ni? Hah? Jom makan lah. So actually breakfast dia biasa-biasa, simple sangat. Dia ni breakfast ni macam almost macam Sri Malaysia lah kat Malaysia. Macam Sri Malaysia memang simple je ni. Seingat aku lah, aku pun dah lama tak masuk Sri Malaysia. Ke zaman bapak aku kerja kat Prik dengan Rally dulu lah, selalu duduk. Tapi dia lengkap lah, okay. Ada aid station, sebab aid station tu kena request. Air panas ada, air jus ada, buah ada, dessert ada, nasi putih satu lauk, kacang goreng. Just nice lah, okay. Tapi rasa tak asal Malaysia lah. Rasa masakan area sini lah. Rasa ayam lah. Tak ambil rugi lah. Tepuk dia tepuk dia pakai bumper. Oh wah. Aku tak take out, dia duduk lah lemban. Sebelah dia ludang pun tu. Ada ke tak? Ada macam tom yum kan ayam. Betul. Okay, next. Dah hujan kat mana? Thank you. So for next nasi makan kita orang makan. So sekarang for American breakfast lah konon. Okay, aku ambil kat dessert kampung dia. Boleh tengok ini comel gila Ini macam apa? Limas lah. Tapi tak lawa lagi kita rasa je.
Ini dia macam apung. Yang ni aku tak tahu donat kot. Tahu kau sama dengan benda ni. So rasa roti bakar macam mana? Sedap tu. Ya. Masak. Oi, aku masakkan kasih sayang. Betul. Betul. Sorted betul. Bukan mahal. Susah kita duduk hotel duduk apa? Kasih lah. Siap sikit. Yang the one tu donat lah. Donat. Donat kosong. Donat yang tak ulat. Donat agak lubang. Duduk tu bang. Panas. Aku tak sabar nak rasa kuih ni. Nampak. So aku nak rasa dia punya apa tepung pelita. Atau limas. Oh dia bukan stapler. Ini kalau kat Malaysia fail lah. Lepas line lah stapler. So, dia letak jagung tau. Jagung kecil-kecil. Oh bawah dia macam agar-agar. Ya. Bismillah. Sedap. Tapi tak sedap Malaysia sebab Malaysia pakai pandan kan. Sama lah. Memang tepung ni. Atas sama bawah tak? Jadi atas putih sama. Bawah tu kalau kat Malaysia pandan ataupun agak-agak pandan kan. Yang bawah ni macam agak-agak Eci. Kurang ni tu tapi dia tak ada rasa laki apa. Ini apa? Ni apam. Apa? Kelapa ada kan? Nah? Kelapa on. Apa pun tak tak? Dia tak ada kelapa, dia kosong. Kalau tak ada kelapa, kita buat kelapa dia. Kita bubur dengan strawberry. Kemudian so next roti dengan honey. Lagi tak try semua ni yang balik, naik balik. Ha? Lagi tak try semua ni naik balik. So kita try gabung. Ni campak batu kubur orang Malaysia tu. Ingatlah dulu kat sini. Ya. Ya. Kan kenyang balik ke? You know. Aku sikit lah dia. Pagi. Ha? Tak pagi. Tu rider motor semua main sini Pak Bara. Tapi kalau nak pergi pakai satu tu tak ramai pelancongan lah. Kami ada pergi satu masjid malam. Tu memang orang Melayu. Boleh cakap Melayu. Tu lah. Nearby there. Tu lah. Ya. After that, we going to go to the Minang market. Market. Christmas. Ya. Lanung. Alah duk cerah. Lanung. So last meal lah. Tengok macam mana kalau rasa lapar ni makan ni. Serius lah, serius. Ni member? Ibu. Tak nampak lah. A few moments later. So next agenda adalah mandi kolam.
Time aku masuk tadi, air macam dah buka. Oh, sekarang bila aku keluar, dia kena refill balik lah. Ayah habis. Orang kaya, orang kaya. Obrigada. He will come to the rescue!